Jika anda memiliki RM325,000 10 tahun lalu pada tahun 2014 dan anda simpan di ASB tanpa keluarkan duit tersebut, dengan dividen ASB secara purata adalah 6.61%, hari ini anda akan memiliki simpanan sekitar RM664,000. Berbeza jika anda alihkan simpanan RM325,000 10 tahun lepas ke dalam bentuk emas. Pada waktu itu, anda akan dapat sekitar 2.5 kilogram emas. Hari ini, jika anda jual 2.5 kilogram emas, jumlah simpanan anda bernilai RM1 juta. Keadaan ini akan berulang 10 tahun akan datang. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, anda boleh letakkan matlamat untuk simpan 1 kilogram emas dan dalam masa 10 tahun, 1 kilogram ini akan berharga sekitar RM1 juta. Sebab itu emas adalah simpanan yang sangat baik untuk jangka masa panjang. Dan simpanan persaraan adalah simpanan yang sangat baik disimpan dalam bentuk emas. Tetapi pastikan anda tidak salah memilih jenama emas. Kerana jenama emas ini membezakan keuntungan anda dan kepakaran Public Gold adalah dalam emas pelaburan berketulinan 999.9. Emas jenis ini memberikan keuntungannya lebih berbanding emas 916. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh pilih pelbagai saiz sekecil 1 gram hinggalah 1 kilogram. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.